Baik doktor, kita nak tahu juga sejauh mana sebenarnya penyakit bahu beku ni, kalau kata kita tidak endahkan tentang kesakitan tersebut, adakah ianya membawa kepada penyakit-penyakit lebih serius yang lain? Macam saya katalah, bahagian bahu ni bukan penggunaan yang serius harian. Bandingan kepada penggunaan lutut dan penggunaan pinggul. Jadi kebanyakan pesakit yang datang ni, kalau sakitnya tak kuat, mereka boleh je buat aktiviti-aktiviti harian seperti biasa. Bila tidak boleh tidur dan memang kalau tak gerak pun sakit, masa itulah dia akan jumpa doktor, kata doktor saya ni memang murum selalu, memang tak boleh nak cakap pun tak boleh, sakit sangat, sentiasa sakit, makan ubat pun kadang-kadang tak jalan sakitnya. Jadi pesakit-pesakit beginilah kita kena sarankan pemeriksaan X-ray, MRI dan kita sarankan rawatan apa yang kita boleh berikan lah.